Biar petik. Kalau cakap pasal binatang-binatang paling bahaya di Afrika, mesti hampa tak terfikir pasal kabau kan? Ini ialah kabau Tanjung Afrika. Orang lebih kenal dia dengan nama Cape Buffalo. Nama saintifik dia Cincellus kefer. Depa ni bukan biasa-biasa nah. Depa ni antara binatang paling banyak pindahkan manusia masuk alam lain di Afrika, sampai dapat gelaran The Black Death atau The Widowmaker. Kalau direct translate tu jadi si pembuat janda lah. Berat dia boleh cecah sampai 900 kg. Berat-berat pun laju nah, 60 km per jam sekali daripada dah. Tanduk dia pula tebal, bersambung kat tengah-tengah kepala macam helmet besi. Yang paling naya tu dia ni jenis perongah tau. Kalau pemangsa macam singa atau citah cari pasal dengan dia lari sat, ambil lajak sikit. Lepas tu dia patah balik nah. Dia tibai sampai lunyai tau. Memang power not haram. Bukan sekok-sekok nah. Dia angkut geng weh. Kabau ni hidup dalam kawanan sampai 500 ekor tau.